ketua nak tengok buah kedabu tempat ketua dengan pasutnya apa, tentulah hiu pasut tambahannya bukan senang nak jadi senang awak. Ini tu. Ketua tengok lagi buah kedabu saudara ini jalan dia saudara tengok. Ini kalau kena, kalau tak betul-betul jalan ni saudara campak jatuh. Alhamdulillah awak tak campak ini dia jalan dia saudara. Beginilah jalan menuju ke pokok kedabu tu saudara. Tu pokok kedabu tu. Alhamdulillah ada buah dah Yuk kita tengok saudara. Ini lapuk nampak tu. Lapuk hati-hati saudara. Campak. Ini dia saudara pokok. Melalui ni pokok sawit lah. Ilah nama pokok sawit ke tak sihat dia saudara. Kena air masin ni saudara tak sihat pokok sawit. Ini dah. Kita mencari buah kedabu. Alhamdulillah. Sampai tempat buah kedabu saudara. Ini tu. Masih putik, ini putik tu. Ini putik dia saudara. Putik buah kedabu. Ini putik. Ini putik kalau buat sambal buat apa sedap. Itu buah dah. Itu dah masak. Kita ambil. Dah kita ambil saudara. Berdelau masak. Ini ketua teh makan saudara ketua teh makan. Ini tu. Buah kedabu ini kalau makan paling sedap buat sambal ataupun dia makan mentah. Kita buang semut dia dulu saudara. Jap. Ini dia saudara Sekian dari ketua. Sekian terima kasih saudara informasinya hari ni. Itulah buah